Sini lah video saya. Nanti kita layan. Oh, depan. Weh, hari ni gila. Sebab dia tak mau pening kepala, dia terus buat one shot. First, dia minat 7 inci. So, dia pakai Android player jenama Anon. Okay, yang ni 2GB RAM, 32GB memori. Lepas tu, speaker set S2 S65 dengan S2 S65C. Tu ni, wah, RMS dia memang tinggi lah. So, owner tak ada bajet sikit. Untuk DSP, dia pakai 640 EEL lah untuk basicnya, Alpine. Tapi ni pun dah memang padu lah. Boleh tune lah, tapi kurang lah dia punya tune tu. Next time owner akan upgrade lagi lah, sebab dia dah pakai speaker high res lah. Ni di antara high res yang paling murah untuk jenama Alpine. Kalau untuk jenama lain high res mesti 2000 lebih ya. Tak ada yang murah. Untuk underseat subwoofer pula pakai PWE M770, 7 inci punya underseat subwoofer lah. Ni pun memang dia pukul habis lah. Kereta kedua lah. Ini kereta kedua dia hantar kami. Lepas tu lagi satu, dia memang teliti buat wiring. Kami cakap pakai separate kabel ni untuk dalam. So dia pakai lah benda ni. Ini untuk woofer. Kalau contoh dia ada pakai M, tarik lagi satu wire untuk M. Lepas tu dia pakai wire 4GA ni daripada Belopang. Cuma wire RCA dia tak pakai yang mahal. Dia pakai yang biasa punya wire RCA. Tapi setup memang tune lah. So jom kita tengok macam mana kita dah pasang, dah siap lah. Untuk speaker ni, kita pakai benda ni lah. Cone ni, untuk nak lindungi speaker daripada kena hujan lah. Sayang lah kalau kena hujan tak pakai benda ni. Ni kita bagi sekali. Yang depan pun sama juga, kita akan buat macam tu. Ni lah. Benda yang sama dengan belakang, kita akan bor ni. Soket pun plug-in lah. Okay, untuk wiring ni, kita boleh tengok memang kita susun gemar-gemar sampai naik atas lah. Ni pun kita akan sorok lah. Cuma untuk woofer ni, sebab apa kita bagi lebih je ni, kita tak mau macam orang kata letak bawah ni, bukan tak boleh nak buat macam ni, boleh je. Cuma nanti woofer ni kita boleh setting kan. Kalau kita nak setting apa, kita boleh tarik woofer ni keluar. Kalau kata kita buat mati macam ni, kita nak tarik keluar woofer ni kan, so nanti jadi mati woofer, nak buka isi apa semua kan. Ni yang spray tu lah, spray ni. So dia ada lagi satu ni, yang ni kita standby untuk M lah. Sebab yang ni RMS buat dia tinggi. Kalau kata owner dia dah tukar DSP lain yang 10 channel, 12 channel, memang kena pakai power daripada bateri lah. So kita dah siap lah. Tinggal kita tukar DSP nanti, tu tarik satu wire ke DSP. Kena letak belah sana sebab DSP 10 channel tu memang akan besar sikit. Okey. Android player macam biasa, kita akan fitting cun-cun lah. Ini okey untuk Twitter. Twitter ni setengah-setengah orang dia akan letak macam tu tau. Sebab untuk model ni dia tak ada stand. Tapi jangan risau, kalau beli Twitter dengan kami, memang akan ada stand. Kami bagi sekali stand. Sang memang nampak kemas lah. Kiri kanan tu.